Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke video 360 College Community Kepala Batas. Jom, kami akan membawa anda merasai pengalaman imersif menjelajahi dunia teknologi pembuatan di College Community Kepala Batas. Di sini, anda akan memahami secara keseluruhan mengenai apakah itu bidang teknologi pembuatan. Untuk permulaan, kita akan melihat salah satu bahagian dalam teknologi pembuatan iaitu bahagian pemesinan. Sebelum bermula, saya ingin jelaskan secara umum apakah bidang teknologi pembuatan ini. Bidang pembuatan lebih dikenali sebagai manufacturing dalam kalangan pemain-pemain industri dan juga orang ramai. Produk yang dihasilkan oleh proses-proses pembuatan sangatlah pelbagai dan luas, meliputi hampir semua benda fizikal yang kita gunakan sehari-hari. Mulai daripada barangan-barangan kecil seperti skru dan paku, sehingga benda-benda besar seperti kereta, kapal terbang dan bangunan. Secara umum, produk-produk tersebut boleh dikategorikan berdasarkan industrinya seperti industri automotif iaitu kereta, motosikal, bas, lori dan komponen-komponennya. Industri elektronik iaitu komputer, telefon bimbit, televisyen, peralatan rumah tangga dan komponen elektronik yang lain. Industri pembuatan iaitu peralatan mesin, perkakas, perabot, peralatan sukan dan pelbagai jenis produk pengguna. Industri pembinaan iaitu bangunan, jambatan, jalan raya dan infrastruktur yang lain. Industri aerospace seperti kapal terbang, roket, satelit dan komponen-komponennya. Industri perubatan iaitu alat-alat perubatan, perkakasan, perubatan dan ubat-ubatan. Ruang ini menempatkan mesin-mesin yang dinamakan mesin CNC milling. Mesin CNC milling adalah mesin yang dikendalikan oleh komputer iaitu Computer Numerical Control yang digunakan untuk memotong dan membentuk pelbagai jenis bahan seperti logam, plastik, kayu dan komposit. Mesin ini berfungsi dengan cara memutarkan satu alat potong atau cutter yang sangat tajam untuk menghilangkan bahan dari satu benda kerja atau workpiece mengikut program yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kebiasaannya, proses milling ini melibatkan benda kerja berbentuk segi empat. Ruang seterusnya menempatkan mesin yang dikenali sebagai mesin CNC lathe atau dalam bahasa Melayu, ia dipanggil sebagai mesin CNC larik. Mesin CNC lathe adalah sebuah mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk membentuk objek-objek silinder. Mesin ini sangat penting dalam industri pembuatan kerana ketepatan dan kecekapannya dalam menghasilkan pelbagai jenis komponen. Ruang ini menempatkan mesin CNC EDM wire cut dan EDM die sinking. EDM iaitu Electrical Discharge Machining adalah merupakan sebuah proses pembuatan yang menggunakan percikan api elektrik untuk membentuk atau memotong bahan konduktif yang kebiasaannya adalah logam. Mesin CNC EDM wire cut adalah sebuah mesin yang menggunakan proses pemotongan elektrik untuk menghasilkan potongan yang sangat tepat pada berbagai jenis bahan konduktif, terutamanya adalah logam. Biasanya, bahan kerja yang digunakan adalah logam yang berbentuk kepingan atau lebih dikenali sebagai sheet metal. Mesin CNC EDM die sinking pula adalah salah satu jenis mesin EDM iaitu Electrical Discharge Machining yang digunakan untuk membuat cetakan atau rongga pada bahan konduktif dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Proses ini sering digunakan dalam pembuatan cetakan untuk industri plastik, cetakan logam dan cetakan lainnya. Selain mesin CNC, terdapat juga mesin yang dioperasi secara manual. Ia dinamakan mesin konvensional. Antara mesin yang terlibat adalah mesin lathe, mesin milling, mesin drilling, mesin surface grinding dan mesin cylindrical grinding. Operasi mesin-mesin ini sama seperti mesin-mesin CNC, cuma ia adalah secara manual dan machinis. Kadang-kadang, lebih gemar mesin ini kerana lebih fleksibel dalam membuat pemesinan.
Elemen seterusnya yang ingin dipaparkan dalam video ini ialah reka bentuk industri. Dalam mereka bentuk sesuatu produk, CAD iaitu Computer Aided Design digunakan. CAD merupakan satu bahagian dalam bidang pembuatan yang berfungsi sebagai perancang kepada sesuatu pembuatan produk. Di sini, reka bentuk sesuatu produk bermula. Perisian CAD digunakan bagi membantu merangka dan melukis produk yang akan dihasilkan oleh mesin. Terdapat banyak mesin dan peralatan yang terlibat dalam bidang pembuatan di Kolej Komuniti Kepala Batas. Namun, masih terdapat banyak proses-proses pembuatan yang kita tidak lalui pada sesi kali ini. Bidang pembuatan adalah bidang yang sangat meluas. Antara proses pembuatan yang tidak kita paparkan pada sesi kali ini adalah seperti welding, injection dan blow molding, casting, stamping, punching, forging, laser cutting, additive manufacturing dan banyak lagi. Semoga kita bertemu di bahagian kedua dalam video yang lain untuk memperkenalkan bahagian yang satu lagi dalam teknologi pembuatan iaitu automasi industri. Terima kasih kepada yang menonton.